Okay geng, saya nak buat satu lagi video pendek berkaitan dengan koleksi kad yang saya kumpul. Kali ini berkaitan dengan koleksi kad wrestling. Ni dibuat oleh Top Cards juga, salah satu pengeluar kad popular dekat Malaysia. Saya beli kad ni pun dah lama, saya kira-kira saya agak dalam lebih daripada 16 ke 17 tahun lepas. Jadi macam saya cakap, Top Cards ni dia pandai dia buat tema kad yang popular pada masa tersebut. Jadi masa ni kemungkinan besar adalah era kegemilangan Gusti, semasa era zaman WWF, sekarang ni namanya WWE, dan juga menentang WCW. Sekarang ni syarikat tu tak ada lepas dibeli oleh WWF, dan kemudian WWF menjadi WWE. Jadi kat sini kalau kita lihat gambar, ada dua ikon syarikat terkenal pada masa itu, pastinya WWF dengan The Rock dan juga WCW dengan Hollywood Hulk Hogan ataupun Hulk Hogan sajalah, yang berwarna hitam ni, baju berwarna hitam. Jadi kita lihat kad apa yang ada di dalam wrestling ni. Kita lihat ya. Alright. Okey, ini daripada, sebenarnya dia letak daripada yang paling tinggi sampai paling rendah lah. Tapi kalau buka ni kita tengok dia dah paling tinggi sekali. Mungkin dia tak tersusun lah. Kita sekejap. Okey, kita tengoklah list yang ada dekat dalam kad ni. Okay, baik, lebih elok kita mula pada bawah ke atas. Di kad paling bawah sekali yang dia letak oleh Top Cards ni adalah Godfather. Kuasa dia 81,000. Godfather ni sedia maklum lah, kalau dia datang gelanggang banyaklah AWACS bersama dengannya. Dia juga membawa banyak persona. Salah satu persona dia lain adalah Papa Shango, seorang ahli voodoo. Okay, lepas tu kita ada D'Lo Brown. D'Lo Brown ni sangat popular. Style kaedah finishing move dia adalah powerbomb. Sedia maklum pernah berlaku insiden D'Lo Brown bersama dengan seorang ahli gusi nama Dross, menyebabkan powerbomb tu jika tidak dilakukan dengan betul boleh menyebabkan kelumpuhan, menyebabkan ahli gusi itu telah pun lumpuh akibat dilakukan powerbomb oleh D'Lo Brown. Kuasa dia 84,500. Okay, seterusnya adalah Al Snow. Al Snow ni sebenarnya dia asal daripada ECW. Watak yang psycho, selalu bawa kepala mannequin. Mannequin ni patung yang ada dekat pasaraya yang selalu orang gunakan untuk pakaian baju fashion lah. Tapi dia bawa selalunya kepala je, dan kat kepala dia tulis help me selalunya. Okay, lepas tu ada watak yang sangat popular iaitu Eddie Guerrero. Kuasa dia 87,500. Okay, Latino Heat, seorang ahli gusi yang sangat terkenal dengan menggunakan kaedah frog splash, Lucha Libre daripada Mexico. Jadi dia ni adalah kaum baik kepada Chris Benoit. Seterusnya ada China, salah seorang ahli gusi perempuan paling hebat dalam sejarah. Okay, dia ni ada masalah sama dia nak letak kategori lelaki ke kategori perempuan. Sebab kalau perempuan dia terlalu kuat, kalau lelaki dia ni perempuan. Jadi dia adalah anggota utama dalam kumpulan D-Generation X, DX. Seterusnya tak tahulah kenapa Top Cards ni letak power dia tinggi sangat. Steve Blackman 88,500. Sedia maklum Steve Blackman ni, dia ni adalah seperti ahli MMA. Mungkin di dunia nyata dia ni sangat hebat, tapi kalau dekat WWF dia ni ibarat macam mid-card wrestler sajalah. Lepas tu dia ada Sutton, Perry Sutton. Ni pun saya tak tahu kenapa Top Cards bagi dia kuasa besar sangat. Dia ni anggota Radicals. Hebat, selalu kena finishing move. Dia selalu lompat daripada gelanggang ke bawah. Dia ni taklah hebat sangat. Power lagi Benoit dengan Eddie Guerrero. Tapi tak tahulah, mungkin syarikat Top Cards ni minat Perry Sutton. Seterusnya kita ada Kurt Angle. Ni sedia maklum, dia ni adalah pemenang pingat Olimpik emas untuk Amerika. Setelah seorang satu-satunya ahli gusi yang ada pingat emas Olimpik yang sebenar. Dia ni adalah technical wrestler, hebat di dunia yang sebenar, juga hebat di gelanggang WWF, dan juga legend dekat TNA. Seterusnya adalah Y2J ataupun Chris Jericho. Masih lagi aktif bergusti walaupun dah tua pada masa sekarang. Gambar ni masa ni muda, handsome.
Juga dikenali sebagai Y2J akibat daripada masa tu tahun 2000. Masa kita nak masuk era millennium, katanya ada wabak ataupun virus komputer nama dia Y2J, jadi kekal nama dekat sini lah. Kuasa dia 96,000. Menang pertama Undisputed Champion, menang sekali dua WCW dengan WWF World Heavyweight Champion. Seterusnya kita lihat ada Mick Foley ataupun Mankind, kuasa dia 97,500. Ni legend hardcore. Kita ada Big Show 98,000. Sedia maklum Big Show ni memang berbadan besar, lebih berat dan lebih hebat daripada Andre the Giant kata orang. Sehingga saya dia lebih tinggi daripada Andre the Giant lah, tapi pastinya dia lebih rendah daripada Giant Gonzalez. Lepas tu kita ada kat Triple H. Hunter Hearst Helmsley, dia lah suami kepada Stephanie McMahon. Jadi dia ni adalah orang kuat kepada D-Generation X. Sekarang ni jadi manager WWE. Kita ada Kane, watak yang sangat misteri. Sampailah satu tahap WWE buka topeng dia. Sekarang ni Kane ataupun nama sebenarnya Glenn Jacob adalah Datuk Bandar di Texas kalau tak salah saya. Jadi ni sekarang dia dah terlibat politik, tapi dia adalah ahli gusi yang sangat disayangi peminat. Seterusnya kita ada Rikishi Fatu. Tak tahu kenapa Rikishi ni tinggi sangat dia punya power dia. Mungkin peminat Top Cats ni minat sangat Rikishi Fatu. Saya maklum dia ni adalah keturunan Samoa, ada kaitan keluarga dengan The Rock. Kuasa dia selalunya dia akan menggunakan dia bukan guna headbutt, dia panggil sting face, yang mana dia akan menggunakan punggungnya untuk digomol muka lawan. Jadi kaedah lawan dia adalah humor dan menggelikan pun ada. Lepas tu kita ada Undertaker, Deadman. Ni masa gambar ni adalah masa era persona Deadman, yang mana dia membawa motosikal besar. Kuasa dia 99,000. Lepas tu kita ada Stone Cold Steve Austin, ada Rattlesnake, sangat popular dengan Stone Cold Stunner. Last sekali pastinya The Rock. Sekarang popular dekat Hollywood, dan juga mempunyai peminat yang ramai kerana kebolehan dia menggunakan mikrofon untuk bercakap. Seterusnya kita lihat satu lagi kad. Dia macam saya cakap, dia pecahan antara WWF dengan WCW. Kita tengok kad paling rendah dalam WCW adalah Crowbar. Kuasa dia 83,500. Watak ni pun macam watak psycho sikit lah. Saya lebih suka kalau Syarikat Top Cats ni ambil watak yang lebih popular. Contoh dia The Vampiro. Macam Crowbar ni dia tak popular sangat. Lepas tu kita ada Billy Kidman. Billy Kidman ni asalnya dia WCW, popular dalam Cruiserweight Champion punya division. Lepas tu bila WWF beli WCW, dia aktif dalam WWF lah. Seterusnya kita ada Stasiak. Stasiak ni pun watak mid-card saja, taklah hebat sangat pun. Harap badannya power, selalunya dia ni kalau main nasi kalah je lah. 86,500. Seterusnya kita ada Horace ataupun Horace Hogan. Dia ni adalah watak yang tak berapa popular. Kuasa dia banyak juga, 87,500. Pun tak tahu kenapa lah Top Cats jadikan dia permainan dalam kad ni. Patut ambil lah lagi popular sikit. Contohnya dia ambil lah watak macam Mr. Perfect ke. Mr. Perfect sini maklum dia pernah pergi ke WCW selepas WWF. Lama dia dekat WCW, tapi tak tahulah kenapa Top Cats ambil Horace Hogan. Seterusnya ada watak Norman Smiley. Ni pun tak popular juga. Watak dia selalunya dia adalah mid-card lah, dan selalu juga kalah kalau main dalam perlawanan gusti. Kuasa dia 88,500. Seterusnya adalah Sean O'Haire. Ini power. Ni tag team, tak saya dia tag team dia dengan Mark Jindrak. Dia ada lawan sampai ke WWF apabila pembentukan gabungan WCW nak lawan dengan WWF, tapi kalah dengan Brother of Destruction. Dia punya power memang power hebat. Badan ni kalau tengok macam Batista, tapi sayangnya dia meninggal pada usia muda lah. Kita tengok seterusnya adalah The Artist. Yang ni pun tak popular, tapi tak tahulah kenapa dia masukkan dalam kad Top Cats. Kuasa dia 89,500. Patut ambil watak yang lebih popular daripada dia lah. Seterusnya kita ada Eric Bischoff. Eric Bischoff ni
bukan ahli gusti, tapi sedia maklum dia ni adalah ibarat seperti jurutera, engineer bagi WCW. Malah dia antara orang yang memberikan idea kepada kewujudan faction NWO di dalam WCW. Kuasa dia sampai 3,000, tapi dia ni tak power. Baik ambil watak lain macam Kevin Nash ataupun Scott Hall di dalam kad ni. Seterusnya kita ada Goldberg. Ni watak power lah. Ni adalah pemegang streak yang hebat. Sangat power, dan nama dia naik daripada WCW. Lepas tu bila WWF ambil dia pun dia power juga. Sampailah era moden pun dia ada lawan juga. Sampai last kali dia menang juara mengalahkan The Fiend. Tapi kalah balik dengan Brock Lesnar. Seterusnya ada watak, ni tak ada, kalau tak ada tak tahulah. Ni Ric Flair ataupun individu yang dikenali adalah orang yang paling banyak menang title. Sebenarnya dia lagi banyak menang title daripada John Cena, ikut daripada info 16 kejuaraan berat dunia. Tapi sebenarnya dia lebih banyak, dia dalam 21 sebenarnya. Tapi yang diiktiraf WWE hanyalah 16. Sebab dia nak bagi kalahkan dengan John Cena. John Cena sekarang 17, saya tahu. Tapi sebenarnya Ric Flair ada dekat hampir 21. Dia punya perkataan paling popular adalah woo. Lepas tu kita ada Stevie Ray. Stevie Ray ni sebenarnya popular lagi Booker T. Tak tahu kenapa dia ambil Stevie Ray, abang kepada Booker T dalam kad ni. Kuasa dia 99,000. Seterusnya kita ada Chris Benoit. Ni mungkin WCW sebelum Chris Benoit pergi ke WWF. Sedia maklum, beberapa lebih kurang sehari ataupun 2 hari sebelum Chris Benoit pergi ke WWF, dia menang World Heavyweight Champion WCW, kalahkan dikalahkan berkaitan dengan Sid Vicious. Tapi last kali tak tahu ada masalah apa dengan WCW. Benoit dia pergi ke WWF. Dia ni memang legend dan best sebab saya suka skill crippler. Lepas tu kita ada Scott Steiner, Hola player. Dia ni badan memang bagak tapi ada isu berkaitan steroid. Dia dikatakan mempunyai bicep antara terbesar di dunia sebab bentuk dia macam telur. Lepas tu kita ada Bret Hart. Bret Hart sedia maklum dia adalah pakar technician ataupun tactical di mana dia punya power move dia iaitu dipanggil sebagai sharpshooter, antara yang terbest untuk dilihat. Sedia maklum dia ada konflik dengan Vince McMahon, terutamanya semasa Montreal Screwjob yang menyebabkan dia kalah kepada Shawn Michaels. Seterusnya kita ada DDP, Diamond Dallas Page. Dia punya finishing move dia dipanggil Diamond Cutter, seakan-akan seperti Stone Cold Stunner. Seingat saya DDP tak pernah lawan dengan Stone Cold Stunner. Kalau ada, nak juga tengok siapa yang kena stunner. Lepas tu kita ada Sid Vicious. Ni pun power dia power bomb, badan dia besar, hebat. Dia pernah menyebabkan Triple H ibarat seperti anak-anak je bila lawan dengan dia. Kuasa dia sampai 9,500. Lepas tu kita ada The Sting ataupun Sting. Dia ni paling hebat power. Dia ni memang setia kepada WCW, tak nak pergi WWF. Sampailah WCW tutup pun dia tak pergi ke WWF. Dia pergi ke TNA. Last bila dia dah tua, dia pergi juga ke WWF. Scorpion Deadlock dia antara yang paling best lah. Lepas tu kita ada sedia maklum Hulk Hogan. Veteran dekat WWF, pergi ke WCW. Dia dah macam berusia lah. Dia adalah ketua kepada NWO dan membawa kepada nama WCW melonjak naik. Bye. Itu saja. Terima kasih menonton.